Kali ni saya nak tunjuk daripada sudut web developer lah. Untuk website ni saya nak tunjuk kat sini. Ini adalah untuk installation punya website, dan kita boleh tengok dekat dalam source image yang ada. Anda boleh tengok kat sini. Selalunya saya akan kata website jenis macam ni, diorang akan duplicate website daripada China. Sebab kebanyakannya diorang akan ambil template China dan dia akan tukar-tukar lah sikit-sikit, tukar produk, tukar logo dan sebagainya, dan terus launch. Biasanya memang macam tu. So kita akan tengok kat sini gambar-gambar yang ada. Anda boleh tengok dah start dah bahasa Cina kat sini, bahasa Cina lagi. Ni dia tukar logo saja, masih lagi bahasa Cina, bahasa Cina lagi. Anda boleh tengok banyak bahasa Cina. Dan kemudian kita akan tengok sikit lah kod dalam ni ada bahasa Cina ataupun tidak. So, anda tengok, boleh nampak kat sini banyak ada tulisan Cina, dan kod-kod dia lah kat sini dah beritahu lah ini untuk tukar dia punya footer, kod dan sebagainya. Kemudian kita tengok sikit lagi, sini Safari, kod Safari. Kemudian sini QQ browser. Anda rasa Malaysia ada pakai QQ browser? Kalau kita search QQ browser ni, Chinese punya kod orang Malaysia yang guna QQ browser memang pelik lah. So memang confirm daripada China website ni. Kemudian kita tengok lagi Weixin. Weixin sebenarnya WeChat. Malaysia memang jarang sangat guna WeChat, melainkan berurusan dengan China lah. Semua satu juga. Dan kena tengok lah, memang banyak kod-kod kat sini dalam bahasa Cina. So memang kemungkinan besar lah apps ni memang explicate. Kalau anda tengok scam-scam website lain pun macam ni juga. Dia punya ni, kita ada banyak video-video sebelum ni, semua sebiji ukuran macam ni. Dia tukar logo saja kat sini, dan juga copyright dia sikit ni lah, dia ubah sikit-sikit macam tu je. Rating pun biasanya dekat 20k macam tu. Tapi sebenarnya rating tipu. Anda klik bukan boleh klik pun ni lah. Rating sendiri-sendiri punya claim, overclaim sendiri punya claim. Begitu sajalah, saya nak ingatkan kembali, Handed Synetic dah pernah bagi tahu skim yang bukan daripada mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang dah email mereka dekat email kat sini, dan mereka pun deny juga. So anda boleh tengok lah pada video saya yang sebelum ni, kita dah pernah buat dah mengenai itu. Begitu saja, elakkanlah daripada terjebak dengan scam-scam seperti ini. Sekian, terima kasih.